Jadi orang-orang yang berilmu sebenarnya ialah orang yang mengamalkan apa yang dia tahu. Sebab tu dalam bahasa Arab, orang yang tahu tapi tidak beramal, dia tak panggil orang yang berilmu, tapi orang yang berpengetahuan, yang disebut sebagai arraf. Orang yang tahu, daripada perkataan ma'rifah, tahu tapi tak amal. Tapi kalau tahu dan amal, baru disebut sebagai alim. Dan dia bersungguh mengamalkan ilmu, diguna perkataan lain untuk tunjukkan betapa masaknya ilmu pada diri dia tu, betapa jelasnya ilmu pada diri dia, disebut sebagai allamah ditambah ta marbutah di ujung. Sebab dalam bahasa Arab, perkataan yang ditambah dengan ta marbutah ni menunjukkan pengamalan yang begitu tinggi. Dia selain daripada tanda kepada feminimnya perkataan tu, ia juga bermaksud sangat-sangat jelas orang tu mengadaptasi ilmu tu pada diri dia. Ada pada diri dia. Bukan adaptasi lagi. Memang betul-betul dia implementasi ilmu tu pada diri. Nampak pengamalan tu pada diri. Berdasarkan apa yang Tuhan sebut dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itu ialah hamba-hambaku yang alim, iaitu hamba-hambaku yang beramal. Sebab dalam buku kita dia sebut, ilmu yang dimaksudkan sini ialah ilmu berkaitan penyakit dan penawar hati. Dia ada orang dia tahu penyakit hati apa, penawar hati apa, tapi dia sendiri, tindak tanduk dia sendiri harian tak menunjukkan dia berhati-hati dengan benda tu. Dia macam tuan-tuan kenal doktor perubatan. Maaf kalau ada doktor perubatan. Kita kenal sebahagian doktor perubatan. Kita pergi tengok dia kerja, cara dia kerja, pesakit datang dia pun konsult. Pakcik tak boleh makan gula banyak sebab badan pakcik tak reti nak proses gula tu, dah celaru dah. Dia pun sebut simptom-simptom dia macam ni. Cara nak jaga diri supaya tak overdose gula apa semua. Dia nasihat. Kita kena makan dengan kaedah nasi separuh ke, nasi suku ke. Dalam pinggan kita tu kena seimbang, ada sayurnya, ada buahnya, ada proteinnya apa semua. Dia cerita dekat sakit dia, pasien dia cerita. Habis dia cerita, lunch nanti 2 pinggan dia nasi kandar. Nasi kandar saja dia 2 pinggan. Dia sebagai doktor pengamal perubatan tu, dia tak nampak, kita tak nampak dia amal. Sudah dia makan nasi kandar, dia hisap rokok pula 2 batang. Dia doktor perubatan. Itulah nilainya. Itulah yang maksud. Dia satu orang yang berpengetahuan tentang kesihatan, tapi dia sendiri tak sihat. Dia tahu je cara macam mana nak sihat. Yang ni kita kata doktor yang tidak beramal dengan ilmu dia. Samalah juga dengan orang agama yang dia tahu ini cara dia, ini nak menjemput rahmat Tuhan, ini nak menjemput berkat Tuhan, tapi dia sendiri kita tengok paling jauh pada berkat. Dia sendiri tidak minat kepada benda-benda yang ada nilai pahala. Dia sendiri tak minat. Dia kata je semayang berjemaah pahalanya sebenarnya, tapi dia sendiri tak pernah nampak pun. Dia kata je. Jadi yang macam ni, walaupun dia tahu, tapi tahu dia tu memudaratkan sebab dia tidak mengamal. Dia cuma tahu. Jadi ini ialah benda-benda yang merugikan.